ada juga keadaan yang mana rumah atas nama suami, isteri sumbangkan. Jadi resit bayaran tu kena ada. Dan satu lagi, jadikan praktis. Kita kan ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada macam-macam kan. Simpan. Hantar. Dan buat kalau boleh ada Excel ke apa. Contoh. Jadi sumbangan isteri ni kena tahu apakah yang telah disumbangkan. Itu satu perkara. Okay, suami ni dia ada tabiat pukul. Okay? Yang isteri ni pun sungguh-sungguh dah nak buat rampuran polis. Yelah, pada ketika itu hati masih sayang. Khairat sepatutnya jenayah. Kita dah buat laporan polis. Okay. Kadang-kadang buat laporan polis lepas 4 hari baru buat. Bengkak tu dah hilang. Jadi dalam keadaan ni tolong tangkap hamba lah. Sekurang-kurangnya ia boleh menjadi pembuktian sivil untuk kita tuntut di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga Seksyen 10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Masra Malak dalam Suara Kasih Podcast, di mana hari ini kita akan bercakap tentang hak anda, ibu tunggal. Jangan takut lagi. Dan pasti ramai yang tak tahu bahawa ibu tunggal juga mempunyai hak-hak yang kuat di bawah undang-undang. Tetapi sering kali kita mendengar cerita-cerita ibu tunggal yang terpaksa berdepan dengan perundangan tanpa bantuan yang sepatutnya. Ramai wanita bila melalui penceraian ataupun kematian suami, bukan sahaja kehilangan pasangan, tetapi turut terpaksa berdepan dengan pelbagai isu rumit seperti hutang tertunggak, hutang ahluk, perebutan harta pusaka, malah ada yang ditinggalkan tanpa status yang jelas, digantung tak bertali. Dan lebih membimbangkan sebenarnya, ramai yang tidak tahu hak sebenar mereka dari sudut undang-undang. Ada yang akhirnya terpaksa menanggung beban hutang suami, ada juga yang tercecah daripada hak harta yang sepatutnya menjadi milik mereka dan anak-anak. Bila bersama saya hari ini, saya Masra Malak, dan kita akan bongkar semua ini bersama seorang peguam litigasi yang cukup berpengalaman, Puan Nur Zawita Muhammad Nur, yang akan membantu kita faham apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dilakukan dari sudut undang-undang. Bila saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Zawita. Sama-sama. Terima kasih Puan Zawita. Ini mungkin kali kedua kita bersama sebelum ini, insyaAllah. Tapi Puan Zawita, sebelum ini kalau kita bercerita tentang ilmu perundangan dan sebagainya, kita tahu sebenarnya ramai wanita-wanita di luar sana yang tidak tahu lagi bagaimana mereka nak mengadaptasi selepas proses pencaraian dan sebagainya. Jadi mungkin soalan saya yang pertama, Puan Zawita, sebagai ibu tunggal selalunya berdepan dengan banyak isu berkenaan dengan perundangan, terutama dalam isu penceraian dan penjagaan hak anak. Ini kalau kita tengok Puan Zawita kan, isu penjagaan hak anak ini selalu menjadi isu hak-hak utama wanita dan akhirnya menjadi isu yang sangat rumit lah. Dan apa hak utama yang perlu ibu tunggal tahu dalam hal ini? Mungkin Puan Zawita boleh kongsikan kepada semua penonton kita. Jadi kalau kita lihat maksud ibu tunggal ni, maknanya wanita yang telah ditinggalkan. Dan ibu tunggal ni bila dia berdiri sendiri, ada banyak kes ibu tunggal dia terpaksa menghadapi sebab ada situasi suami tak bagi nafkah. Ada situasi itulah macam Mas Surah katakan tadi di peringkat awal, terbeban dengan hutang. Sebelum dia pergi ke fasa ibu tunggal tu, sebenarnya saya lebih suka istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita lihat di sini contoh wanita-wanita ni lah sewaktu dalam tempoh perkahwinan. Pertama sekali kita kena tengok struktur keluarga. Dia maknanya mencegah lah. Contoh, ketika berkahwin dengan suami tu, tiba-tiba suami ni jenis suka berhutang dengan orang. Dia berhutang sana, dia berhutang sini. Kemudian digunakan nama kita. Banyak kes tu. Jadi, bila berlaku penceraian, secara undang-undang atas nama kita. Betul. Kalau yang mencari kita tu bank ke siapa-siapa ke, adalah nama kita. Jadi dalam keadaan bila kita lihat pattern ni, contoh, ni dari segi ekonomi, wanita dia kena bijak dalam semua segi. Ekonomi, dari segi hak-hak keganasan rumah tangga, kasih sayang anak, nak dapatkan hadanah atau penjagaan anak. Jadi bila ketika berkahwin tu tengok suami ni macam pattern dia suka berhutang orang. Tapi kita tak bagi, kesian. Okay, apa wanita boleh buat ni? At least adalah satu perjanjian atau yang bertulis di antara suami dengan isteri. Ataupun kadang-kadang suami ni kata, saya ni nama saya berat sangat. Tak boleh nak buat loan kereta. Boleh tak pakai nama awak sekejap. Bila buat pinjaman begitu, sepatutnya kena ada dokumen. Contohlah, ada satu dokumen hibah.
yang mengatakan dalam tu kalau berlaku apa-apa, harta tu akan pergi kepada kita. Dalam keadaan ni kadang-kadang alhamdulillah kita dapat suami yang baik. Ramai lelaki yang baik di luar sana. Tetapi situasinya kalau berlaku kematian, kadang-kadang adik-beradik dia tak nak faham situasi tu. Betul. Sebab tu saya kata wanita ni kena bijak. Itu dari segi ekonomi. Dan seterusnya ibu tunggal ni dari segi contoh lah. Ada kes-kes yang kena keganasan rumah tangga. Didera dan sebagainya. Ada orang kata, tapi kami dah bercerai. Tapi hari tu dia datang ambil anak, kami bergaduh, dia tampar muka saya. Okay. Jadi dalam keadaan ni sebenarnya kita kena tengok kepada konteks undang-undang. Adakah pasangan yang telah diceraikan tu ada hak untuk mengambil tindakan? Contoh kita tengok di bawah kanun keseksaan Seksyen 326A memperuntukkan bagi kecederaan orang yang mendatangkan kecederaan kepada pasangan dan bekas pasangan. Termasuk juga bekas pasangan. Bekas pasangan, anak-anak. Jadi dalam keadaan ni hukumannya adalah 2 kali ganda lebih berat. Sebab tu wanita ni pertama sekali pada saya, ilmu tu kena ada. Seperti mana kita banyak meluangkan masa dalam telefon ni, kita pun kena cari benda-benda macam ni lah. Itu dari segi orang kata keganasan rumah tangga. Situasi seterusnya adalah dari segi kasih sayang, emosi. Emosi contoh anak-anak kan. Pada ketika berkahwin tu, kadang-kadang kita tak apalah suami, tak apalah Tapi bila mana nak tuntut hak penjagaan anak, hari tu suami ada buat anak. Tapi kita nak cakap dengan mahkamah, adakah dia bapa yang boleh menjaga anak kita bila bergaduh isu penjagaan anak? Dia kasar, dia suka menjerit, dia suka marah. Kerana itulah penting. Bila ada situasi yang mencederakan, kena ada cover report. Kerana dia berbelah bagi, saya faham. Di antara sayang. Suami kan, sayang. Anak-anak ni perlukan ayah kan begitu. Jadi dalam keadaan ni, ibu tunggal tu sendiri, dia ada peringkat sebelum bercerai. Dia ada pattern. Contoh kita nampak red flag ke apa, cuba dapatkan macam sistem sokongan ke tanya kawan-kawan. Okay, satu. Yang keduanya adalah selepas penceraian. Dia kena tengok apa keadaan. Sebab jujur saya katakan Mas Surah dekat Malaysia ni apa yang tak ada. Kalau macam contoh wanita kena tampar dengan suami dia pergi ke hospital. Dan bila ditanya kan, ni macam mana dapat kesan tampar ni semua. Di sana ada one stop crisis center. Jadi di sana mereka akan, kita boleh buat laporan polis di sana. Dan akan ada pihak-pihak yang akan bertindak dan membantu. Okey, kalau saya fahamkan apa yang Puan Zarita cerita, kalau kita lihat berkenaan dengan, suami ni dah pinjam mengaklong, naik pula tangan, kita nak saman dia pun tak ada duit macam mana Puan Zarita. So kita pun mungkin orang kata nak buka kes pun dah perlukan duit lagi, sebab mungkin orang tak ramai tahu pro bono ada ke tak ada sebagainya. Tapi saya punya isu adalah nak tekankan bagaimana kita nak minta kita punya keadilan, tapi dalam masa yang sama, yang lelaki ni tadi ataupun bekas suami ni tadi memang tak ada duit langsung. Macam mana tu kita nak fight? Ada soalan sebenarnya yang bagus sangat. Sebab kadang-kadang orang ada kata-kata yang kata sebab saya miskin, hak saya dinafikan. Macam gitu. Pertama sekali adalah bila aduan report polis. Di Malaysia kita ada 2 kes. Satu kita ada jenayah, satu kita ada sivil. Jenayah ni mana-mana bentuk yang kalau saya sebut kanun keseksaan, biasanya kita baca dalam paper, ada kanun keseksaan, mendatangkan kecederaan, merompak, mengambil harta orang semua. Itu adalah jenayah. Jadi katakanlah mangsa ni, ibu tunggal ni tadi telah dikasari oleh bekas suami dia ataupun seorang wanita dikasari oleh suami dia. Jadi dia kata nak pergi mana kot, kalau pergi buat laporan polis nanti kena bayar. Itu fahaman yang salah. Untuk tindakan jenayah, laporan polis kita buat sendiri, tak ada bayar. Kita hanya perlu pergi ke sana. Dan tindakan seterusnya yang dia ambil, contohlah lepas siasatan polis dah buat, betul ada kesan kecederaan, lepas nampak ada bengkak berdarah muka. Bila kita buat laporan polis, mereka akan polis akan arahkan untuk pemeriksaan kesihatan. Dan seterusnya cukup elemen. Betul, suami yang pukul dalam keadaan begini begitu. Jadi di klinik pun kita tak payah bayar apa-apa. Bila bawa ke mahkamah, pendakwaan kat mahkamah, kita nanti ada lawyer pendakwaan nak kena bayar. Itu salah faham. Sebenarnya pendakwaan ni kita tak payah bayar. Jadi apa yang kita perlu buat adalah untuk exercise hak kita. Itu kalau berkenaan dengan jenayah. Dan seterusnya, contoh, bagaimana pula dengan kes-kes syariah? Syariah apa jenayah? Betul. Nak buat perceraian ni. Ada anak-anak, ada nafkah ni. Harta sepencarian pun nak minta. Itu satu. Yang kedua, kita kena ingat, dalam undang-undang ni kita ada undang-undang syariah untuk Muslim, untuk orang Islam. Untuk non-Muslim juga menghadapi perkara yang sama. Jadi saya minta perempuan ni, kalau boleh pergi kepada page Jabatan Bantuan Guaman. Masuk dalam website tu. Tengok apakah kelayakan. Kalau kita tengok dalam kelayakan tu, dia ada kotak-kotak dia.
Contoh, mana-mana yang bergaji 70,000 ke bawah layak untuk meminta bantuan. Dan dalam kotak tu juga ada disebutkan 70,000 ke atas gaji tahunan. Tahunan. Oh, sebulan 70,000 tak kan? Ni tahunan lah. Tahunan. Jadi kalau maknanya tahunan tu bermakna 5 ke 6,000. Maknanya 5,000 tu masih layak. Yalah, sebab realiti ni Mas Surah. Kita dengar macam 5,000 banyak juga. Dia minta bantuan guaman. Kereta nak kena bayar. Nak kena bayar. Sekolah anak nak kena bayar. Dapur nak kena berasak. Dah lah ibu tunggal. Kan? Jadi dalam keadaan ni kita tengok 70,000 ke atas juga. Dia boleh kan? Tetapi kena ada izin. Oleh menteri. Dia dah Ada minta izin juga. Ini mungkin perkara baru kot yang orang tak tahu sebab Sebab tu saya kata, kita nak ada handphone, kita suka tengok video orang menari, berjoget-joget, semua apa, cuba luangkan masa sikit. Itu bawah JBG. Macam bantuan guaman ni pecah kepada 3 pula. Cuba tengok apa yang dihulurkan. Dia ada. Jenayah ada, boleh bantu. Sivil ada. Okay, dan juga dari segi syariah. Yang tadi saya sebut non-Muslim. Orang bukan Islam. Dia ada kategori-kategori bawah sivil tu. Dan rata-rata bantuan yang diberikan berkaitan dengan penjagaan anak, berkaitan dengan undang-undang keluarga lah. Jadi dalam keadaan ni, isu dia tadi Mas Surah cakap, kalau kita tak ada duit. Kita pergilah lawat JBG dahulu. Dan kalau ada situasi yang menyebabkan kita perlu ke rumah selamat. Lepas buat laporan polis, kan tiba-tiba tak ada tempat. Betul. Saya buat laporan polis. Betul lah logiknya. Kalau saya laporkan, kalau saya balik jumpa dia mengaku lagi. Betul. Macam mana saya nak buat ni puan? Okay. Jadi dalam keadaan ni kita ada rumah selamat, kita ada banyak NGO. Malahan tengok bawah Kementerian Pembangunan Wanita sendiri ada banyak bantuan yang diberikan. Yang pertama sekali, contoh. Dah kalau dalam keadaan terdesak tak tahu nak buat apa, kita telefon talian Nur. Nak telefon 999. Kita nak minta bantuan ni. Betul? Itu satu. Yang keduanya kita ada skop wajah. Ada boleh bagi kaunseling, kita boleh ada orang kata nak dapatkan bantuan macam mana. Dan skop wajah ni memfokuskan kepada isu-isu keganasan rumah tangga. Dan baru-baru ni kita ada Persmanita. Persmanita ni dia akan guide macam mana kaedah-kaedah dia. Nak buat contoh, kita ada situasi macam mana pula nak bagi Persmanita. Puan sebut banyak ni. Begini. Kau adalah dia dekat setiap negeri ni dia memang ada pejabat pembangunan wanita. Setiap negeri ada. Kita ni dah buntu tak tahu nak bagi mana. Kita boleh pergi rujuk dekat sana ataupun kita boleh buat panggilan dulu. Nak keluar rumah takut suami halang. Jadi dalam keadaan ni bila dia bagi guide, sebab kadang-kadang dia macam ni tau Mas Surah. Mungkin mudah untuk kita kata sebab yang kalau rumahnya orang yang kena maki hamun hari-hari bangun pagi maki, kena marah. Lepas tu dah tu physical pula tanpa. Jadi dia dalam keadaan yang sangat-sangat lemah dan down. Bila down ni nak buat apa, nak ke mana? Jadi dalam keadaan ni dia saya kata cuba tengok dulu, kita strategisekan, tengok macam mana dan dapatkan bantuan. Contoh kalau macam Persmanita ni dia boleh akan bagi guide. Kaedah pertama, kedua, ketiga apa nak kena buat. Dan saya dimaklumkan bahawa ada situasi juga mereka akan sediakan rumah selamat. Jadi dalam keadaan ni nak berlindung. Ingat wanita ni kadang-kadang dia punya kerisauan bukan diri dia saja, anak-anak tu. Lebih kepada anak lah sebenarnya. So kalau dia lari, saya boleh lari. Anak-anak saya macam mana? Sekolahnya lagi. Sekolahnya lagi. So dalam keadaan ni diperlukan sokongan. Kadang-kadang ada juga situasi dia begini tau Mas Surah. Hari tu mak ayah dah kata dah, kita izinkan kau dengan suami ni. Nak juga. Nak patah balik kepada keluarga tu, nak minta tolong dengan air muka. Ataupun ada keluarga kata, hari tu aku dah cakap, dah jangan. Kau nak juga. Dalam keadaan ni dia tidak mendapat sokongan. So situasi yang mana bantuan-bantuan yang saya sebutkan tadi tu boleh memberi cahaya lah untuk cari penyelesaian. Okey, banyak sebenarnya kita nak cerita pasal perundangan ni. Sebab itu baru simple yang sikit-sikit je yang Puan Zabita cerita. Daripada segi hak perundangan pula, adakah terdapat perbezaan yang ketara antara ibu tunggal yang bercerai dengan yang mempunyai pasangan yang sakit atau tidak berkemampuan bekerja? Dan apa yang perlu ibu tunggal tahu untuk mengenai situasi ini? Dia kalau dalam situasi, terutamanya kita ni orang Islam, dan Muslim. Betul, ada dua. Jadi dalam keadaan orang Islam ni, selagi mana tidak ada talak, selagi mana tidak ada fasah atau apa, dia masih suami kita. Betul. Jadi tanggungjawab kita masih ada. Begitu juga dengan sebab beza antara sama ada ibu tunggal atau ibu, si isteri yang menjaga suami yang sakit. Sebab ada kes-kes kan. Tentu saya sendiri pun ada klien yang pernah hubung, nasib tak baik, suami dia tengah bawa motor nak pergi kerja, tiba-tiba pokok jatuh. Allahu Akbar. Bila pokok jatuh, sebelah badan ni cedera, tangan kena potong,
kaki ni pun ada kaki pun ada problem. Dan bila dah sedar tak boleh bercakap, dia dalam keadaan ni isteri dah jadi macam Masalah kewangan pula lah. masalah kewangan. Dan dia pula perlu mendukung tanggungjawab suami, anak-anak sekolah. Tapi pun begitu dia tetap menjalankan tanggungjawab dia sebagai isteri, sebab tidak ada penceraian atau apa-apa. Padahal suami dia ketika dia sihat, dia suami yang sangat baik. Okay, jadi dalam keadaan ni isteri tu dia tetap isteri, cuma dari segi kewangan semualah yang tu saya akan pergi ke arah. Untuk kita yang mana mereka yang bukan beragama Islam, perkara yang sama. Selagi tidak ada perintah daripada mahkamah berlaku penceraian atau perkahwinan itu dibubarkan, masih suami. Jadi cuma dalam keadaan ni kita kena tengok situasi. Contoh kan saya kata tadi kemalangan. Dah suami tadi bekerja, bagilah dapatkan suksu, kena tahu jalan mana nak pilih. Betul. Macam mana nak apply insurans dan sebagainya. Kadang-kadang tak tahu cara macam mana. So baru-baru ini macam contoh kita lihat dalam kejadian yang apabila isteri kehilangan suami akibat dilanggar pemandu mabuk misalnya. Suksu memberikan bantuan. Suatu wanita ni dia sebenarnya dia kena bijak. Apa yang nak ambil, apa nak buat dan seterusnya. Dan kalaulah sebulan contohnya dapatlah membayar dalam lebih kurang 1,000 lebih, 2,000. Itu dah cukup untuk membiaya duit dapur, anak-anak nak pergi sekolah. Dalam keadaan ni, ibu tu, dia bukan ibu tunggal, dia isteri kan. Dia kena tahulah. So, kita kena bezakan di antara bila saya dah jadi ibu tunggal, saya sendiri ni. Dengan bila suami saya dalam keadaan apakah ada kewangan. Contoh, kita pun boleh rujuk pada zakat ke apa ke. Kena strategize lah. Okey, bagi mereka yang takut dengan proses undang-undang atau berasa terpinggir, apa nasihat Puan Zabita kepada mereka dan bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan dalam proses perlindungan ini? Tadi kita dah sebut sebenarnya berkenaan dengan isu soalan ini, tapi bagaimana pula kalau kita nak tanya tentang macam mana nak dapatkan bantuan? Tadi Puan Zabita dah bagi tahu, tapi kadang-kadang berapa lama masa kita nak tunggu sebab kadang-kadang kita nak tunggu, queue ni panjang juga. So tak adalah terus kata saya dah buat panggilan tapi tak dapat respon. Tapi di bahagian guaman bagaimana kalau dah buat pergi ke website dan sebagainya, tempoh berapa lama untuk mereka ni mendapat bantuan ataupun hak-hak mereka? Dia tertaluk tau. Dia contoh apakah tindakan yang kita nak ambil. Contoh, kita nak ambil tindakan di bawah protection order. Protection order ni di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga. Protection order ni pula dia terbagi pada 3 dah jadi kelas undang-undang. Banyak, saya belajar banyak ini. Mungkin lebih banyak. Dia dah jadi, dia ada satu emergency. Contohlah, ini saya cakap dalam situasi sebab maksudnya soalan dia adalah berapa lama. Tapi orang ni dah kena tumbuk, dah kena pukul kan. Dalam keadaan ketakutan, kena kurung kat rumah. Emergency Protection Order, kalau kita tengok Section 3A Akta Kekerasan Rumah Tangga, dia ada sebut 1994. Dia ada kata gini, dia boleh dituntut atau dipohol dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat tanpa memerlukan mahkamah sebab dia emergency. Terus kemasan dalam masa 24 jam pun dah boleh dapat. Lepas dia bertahan selama 7 hari lah. Sebab tujuannya adalah untuk menyelamatkan mangsa. Selepas itu baru ada tempoh untuk mereka ini kes keganasan rumah tangga. Kemudian ada interim protection order, perintah perlindungan sementara. Sementara dah diselamatkan, dah pergi rumah selamat, tempoh polis siasat. Suami buat tak buat, nak hidup ke tak nak tunggu. Dia ada tempoh dia pula sepanjang siasatan. Kadang-kadang tempoh tu ada juga tarik report kan. Banyak lagi sudah. Itu sebab pula banyak pula cerita dia. Dan dia ada perintah perlindungan lah. Dia ada, itu untuk keganasan rumah tangga. Berapa tempoh dia tertakluk pada siasatan dan sebagainya. Ada juga jenis-jenis yang kita baca kan. Contoh kadang-kadang kita lihat ada wanita-wanita ni. Saya ada kes dengan suami saya. Ada yang tukang komen kat bawah ni yang berpengalaman ni kan. Kata yang bertahun betul. Sungguh dekat mahkamah syari'i ni ada kes yang sehingga bertahun-tahun. Tetapi sebab tu saya kata kita kena tahu, kita kena strategize kan. Dan ada ketika yang mana contoh kita tak nak pergi jeliji tadi tu. Yalah, queue-nya panjang. Peguam dia pun mungkin kita tak selesa bersama. Betul lah. Tapi dalam keadaan ni kita nak minta bantuan peguam. Ada peguam yang baik hati tahu pro bono. Tapi selalunya yang saya tahu peguam-peguam pro bono ni dia tengok fakta kes. Kalau betul asnaf, mereka akan bantu. Betul-betul susah lah. Betul-betul susah. Maknanya ada kes yang macam contoh saya sendiri kalau tengok anak sekolah pun tak boleh apa. Ada situasi yang memang kita akan tolong lah. So dalam keadaan ni kita kena tengok nafkah macam mana. Ada tuntutan sivil juga. Sebab saya duk cakap yang tadi jenayah. Sebenarnya ada ramai orang tak tahu satu perkara. Di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga Section 10 dia ada cakap. Kalaulah sebab kita kena tahu keganasan rumah tangga tu apa.
Selain daripada pukul, bila pasangan kita dia buat khianat kepada harta benda kita, satu. Keduanya adalah dia seleweng duit kita sehingga menyebabkan kita rasa susah hati semua apa. Seleweng duit kita lah, ambil duit kita. Kerana tahu-tahu duit kita tiap bulan RM1,000 masuk akaun dia. Seksyen 10 memperuntukkan bahawa kita boleh tuntut balik secara sivil. Kalau tuntut tu berganda ke dapat ke macam mana? Dia tengok. Dia tengok. Contoh ada yang datangkan kecederaan tau tadi. Okay? Kata, ya, kecederaan pun boleh tuntut. Ada kes yang dah diputuskan dekat Malaysia. Dia kena tendang dekat tulang rusuk. Bergaduh lah tu, rasa bergaduh. Bergaduh. Betul. Bergaduh depan orang ramai. Kalau tulang rusuk patah. Tuntutan sampai dapat RM80,000. Mungkin ada semua orang tak berbalik tulang rusuk patah semua apa. Tapi kita kena faham. Dalam undang-undang ni kita ada guideline atau garis panduan. Terutama kepada kecederaan pada tubuh badan. Ada satu guideline yang kita panggil comparative. Bukanlah. Sebab yelah kadang-kadang kan Mas Radio macam ni. Bila orang selalu baca paper. Sama 50 juta. Sama 10 juta. Dia rasa kan macam aku nak sama lah 30 juta. Dia bukan satu jumlah yang kita petik-petik. Yang tu saya nak kena pesan juga ke wanita ni. So kadang-kadang bila peguam dan nasihatkan. Orang kata kalau ikut tuntutan boleh banyak begini. Tapi pun hari tu saya baca surat khabar orang ni. Itu announcement. Bahad. Okey, sebenarnya saya nak sentuh, ni soalan ni mungkin relate dengan soalan seterusnya, tapi saya ni kita direct je. Tadi Puan Sabita kata boleh menuntut kalau keganasan sebagainya. Tapi kita tahu ada satu kes di Malaysia yang mana isterinya telah dipukul sehingga hilang tempurung kepala dan sekarang menjadi buruan polis. Tetapi dalam masa yang sama kita nak saman macam mana? Dah hilang tempurung kepala tapi si bekas ni tadi memang tak ada duit. Jadi apa yang mereka boleh fight? Itu kadang-kadang kes tu paling kesian lah. Kita nak fight memang lelaki ni tak ada duit, tak guna dah. Contohnya. So kita nak fight bagaimana kita nak bantu dengan keadaan isteri tadi dah paralyzed, anak dilahirkan dan sebagainya. Sebab kita tahu itu adalah kes-kes yang kita nampak. Banyak lagi kes-kes terpencil yang orang tak tahu pun benda tu berlaku. Okey, Sabita. Baik. Saya tidak fokuskan kepada apa keadaan mangsa. Ada kata. Contoh, kita ni kakak kepada seseorang, ibu kepada seseorang, kita dapat tahu anak kita atau adik kita atau kakak kita telah didera ataupun dianiaya sehingga begitu. Betul. Dan dalam keadaan tu dia dah hilang keupayaan sebagai manusia normal. Betul. Nak suruh dia pergi ambil tindakan dah tentu dia tak boleh bagi keterangan. Boleh tak kita sebagai ahli keluarga ambil tindakan? Dalam keadaan dia dah jadi orang kurang upaya, okey? Mereka ada kita panggil guardian ad litem ataupun macam kanak-kanak. Kadang-kadang sebenarnya boleh saman tapi melalui ibu bapa. Kita panggil sahabat wakil. Jadi dalam keadaan ni mereka yang kurang upaya ni sebab daripada kejadian tu kita ahli keluarga boleh. Tapi kita kena dapatkan dulu perintah untuk guardian ad litem tu lah. Jadi kita boleh ambil tindakan. Cuma ada situasi juga. Ada orang tanya macam ni. Puan, saya tengok adik saya ni kena dera tapi dia tak nak buat report. Tapi dia normal. So macam mana? Adalah keadaan memang pengadu juga. Kita boleh buat report. Tapi pengadu juga sebab nanti nak bagi keterangan untuk kes jenayah dekat mahkamah pengadu yang kena. So maksudnya dia ada dua situasi berbeza lah. Yang paralyzed ni boleh mewakili keluarga. Tapi kalau yang betul-betul ni kita nampak keganasan pada keluarga kita. Tapi yang orang kata diri sendiri tak nak pergi. Tapi no point jugalah kan. Sebab diri sendiri. Sebab nanti kalau bayangkan kes ni pernah dituduh di mahkamah untuk kes jenayah. Di mahkamah nanti pengadu akan duduk. Yalah, sebab pengadu ahli keluarga yang tekan dia. So maka pengadu pun duduk sebab ditekan oleh ahli keluarga. Soalan daripada pendakwa raya, boleh ceritakan tak kejadian pada hari tersebut? Dia jawab, tak, saya tak ingat. Mana beban pembuktian di situ? Tak, saya tak tahu. Dia sangat suka. Dan sebab tu bangsa-bangsa ni sebenarnya dia kena ke depan, jangan terlambat. Itu satu berkaitan dengan ahli keluarga yang tadi. Maka ahli keluarga boleh tuntut dalam situasi tu. Dan patah balik soal yang Mas Surah tadi kata, dah macam mana kalau orang tu pun tak ada duit. Itu ada, bagi kes sivil ni itu masalah dia. Apabila kita ambil tindakan, mahkamah memang boleh bagi keputusan. Contoh dia kata kena bayar ganti rugi RM300,000. Tapi orang tu tak nak bayar. Tapi dalam kes sivil dia ada pelaksanaan dia. Dia ada pelaksanaan contoh kebankapan. Contoh kes Sita dan lelong barang. Tapi kat Malaysia banyak tak berlaku kes macam tu? Kalau tengok sekarang ni ada selebriti yang Sita di lelong. Ada situasi. Kita ada garnish proceeding. Bekukan akaun dia. Tak permohonan dekat mahkamah. Dan duit tu ditransfer. Kita ada kaedah-kaedah pelaksanaan yang boleh dituntut lah. Tertanduk kepada kes. Sebab saya tak boleh nak cakap pukul rata semua kes sama. Dia ada fanda-fanda kes. Kadang-kadang bila datang kepada peguam akan advice lah.
ianya berbeza-beza lah. Ya. Mungkin Puan Zabita, sebelum kita berehat kan, mungkin apa yang Puan Zabita boleh kongsikan insiden yang paling Puan Zabita tak boleh lupa, kes-kes pembunuh yang Puan Zabita pernah handle sebelum ini? Antara kes lalu melibatkan apabila macam anak ni dia ibu bapa dah bercerai. Okay. So bila ibu bapa bercerai, dekat sini permasalahan dia, kalaupun suami kita tu ada, contohlah dia adalah seksual, ada masalah seksual, dia adalah pelaku bagi gangguan-gangguan seksual Kepada anak? dalam situasi ni, anak tu mengadu pada ibu. Bila anak mengadu pada ibu, jadi hak penjagaan tu di mahkamah syariah tetap perlu diberikan untuk lawatan. Jadi kes yang saya kendalikan ini kita bantu. Jadi anak ni tak nak pergi, dan sehinggalah anak ni sendiri mengadukan sebab masa dia kecil. So dia mengadukan, dia tahu situasi sampai bawa pergi kepada contoh dia orang nak buat medical examination berkaitan dengan anak ni. Betul ke tidak keadaan tu? Tapi luka fizikal memang tak tinggal lah sebab dia tertaluk pada sentuhan tau. Ini adalah keterangan daripada doktor di mahkamah. Tetapi kata doktor, saya tidak boleh mengenepikan kebarangkalian berlakunya pencabulan kerana kanak-kanak berusia 7 tahun tidak boleh menceritakan keadaan seperti mana diceritakan oleh kanak-kanak 7 tahun tadi. Itu pun satu isu besar berat juga sebenarnya. Sebenarnya itulah saya kata, dalam isu keluarga ni dia ada macam-macam. Dia keganasan rumah tangga. Kadang kita dia tak buat, mungkin anak. Dalam keadaan ni, ibu ni dia sungguh-sungguh mempertahankan. Dari kes di mahkamah syariah pun ya, membawa ke kes sivil tu pun ya, dia pertahankan. Sehinggalah anak tu dia dah sampai usia yang besar yang dia sendiri kata, saya tak nak jemput. Keadaan begitu. Okey, sebelum tu kita berehat seketika. Apa kata lepas ni kita akan sambung dengan topik-topik yang lebih berat dan panas. Tunggu seketika nanti. Baik, bertemu kembali. Kita akan teruskan dengan kita punya program Kasih Nita kita di bawah Jabatan Pembangunan Wanita. Dan kalau kita lihat model pada hari ini, kita membincangkan tentang model perundangan. Dan hari ini sebenarnya kita nak tekankan lagi banyak lagi kisah-kisah yang berlaku di Malaysia berkenaan dengan, kalau hari ini kita soalan seterusnya saya nak tanya adalah, selalunya ibu tunggal berdepan dengan situasi di mana mereka perlu berjuang seharian di rumah. Kebanyakan di rumah lah Puan Zabita. Dan bagaimana Puan melihat peranan peguam dalam membantu ibu tunggal melalui proses ini? Dan bagaimana pula sekiranya kalau suri rumah ini tadi tidak menggunakan peguam tapi melalui mewakili dirinya sendiri? Mungkin Puan Zabita boleh kongsikan beberapa soalan yang saya tanya ni. Okay. Saya suka nak jawab yang last. Kita teruskan lah. Okay, begini. Dia, kalau orang kata boleh ke? Tak ada. Macam peguam nak pergi berhadapan dekat mahkamah, nak jumpa tuan hakim. Kadang-kadang orang publik ni akan panggil yang arif. Sebenarnya ada panggilan-panggilan dia. Magistrate, tuan hakim, puan hakim, yang arif. Okay. Baik. Sebenarnya tak ada isu pun. Tidak, kita sebagai individu tidak memerlukan lesen untuk berhadapan, untuk mewakili kes kita sendiri. Yang kena ada lesen tu kalau kita mewakili orang lain. Jadi dalam keadaan ni, contoh, kalau ada tindakan-tindakan dekat mahkamah tu, kita boleh memasukkan, kalau dekat sivil, kita masukkan memorandum kehadiran, balas kes ni. Orang awam boleh datang, tak ada masalah. Cuma, kena study sikit, kena kaji sikit. Okay, selepas memorandum kehadiran, apakah proses, apakah, macam contoh juga dekat mahkamah, adakah perlu wakalah? Kalau wakalah tu perwakilan, nanti peguam, ada tidak, macam mana kaedahnya. Dan yang memudahkan lagi, ni saya nak sokong, kadang-kadang mungkin pergi DBG tak boleh, dirakin dengan diri sendiri, pada boleh sikit, contoh. AI kan ada banyak sekarang. Betul. So AI ni mungkin lah kita cerita situasi kita, mereka boleh, AI boleh derah. Betul. Tapi kena pandai lah. AI ni dia tengok arahan, apa kita bagi tahu, apa kita tulis. Kadang-kadang ada orang terlalu emosi. Dia cerita habis semua. Ada keadaan bukan semua kita boleh ceritakan di dalam kertas kertas kausa yang difalkan di mahkamah. Jadi dalam keadaan ni, kadang-kadang bila ke mahkamah, bila mahkamah tengok ini adalah individu mewakili diri sendiri dan mereka lebih friendly. Bukanlah kata mahkamah ni tidak friendly, tapi mereka akan cuba bantu Encik, nanti falkan kat sini, buat kat sini. Boleh bertanya je lah. Ya. Tak ada masalah. Tapi kena tahu step. Cuma, banyak kali mahkamah akan nasihatkan sebab yalah, kita ni individu, lawan dengan pihak sana, dia ada peguam. Ini kan kemahiran peguam tersebut. Betul. Jadi, dia di sini akan ada isu dari segi knowledge. Maknanya pengetahuan undang, kemahiran undang-undang, macam mana nak berhujah. Dan tentu peguam-peguam ni mereka dah ada, kalau di mahkamah
syar'i, okey, mereka melandaskan Quran dan Sunnah dan juga kes-kes law dan akta. Akta dulu baru kes law. Begitu juga dengan mahkamah jenayah atau sivil. Dia perlu berlandaskan akta-akta undang-undang Malaysia. Kat sinilah kurang sikit kebayaran kita. Bayangkanlah peguam ni dah bertahun-tahun dah belajar dekat universiti. Pengalaman dia pun bertahun-tahun. Cara approach mahkamah. Sebab dia ada bahasa-bahasa dia tahu. Kita bukan boleh pergi sana cakap bahasa pasar. Macam contoh kalau di mahkamah sivil, dengan izin Tuan Hakim, dengan izin Puan Hakim, saya adalah merupakan hari ini ditetapkan bagi permohonan. Kita dengar macam dia punya bahasa-bahasa di korum dia kan. Dia satu perkara. Tapi tak ada masalah untuk mewakili diri. Kejap, saya nak tanya, dekat Malaysia dia tak yang mewakili diri sendiri dan menang? Ada keadaan yang straightforward punya kes memang ada lah. Tapi kalau dalam kes dalam kes rumah tangga, contoh dalam kes perjanjian, mewakili diri sendiri ada yang menang. Memang dia tertakluk kepada fakta dan juga undang-undang. Dan itu mungkin keberanian jugalah. Ya. Begini orang-orang begini selalunya pada saya berani dan dia lebih puas nak buat kerja sendiri. Dan seterusnya jawab soalan. Seterusnya. Mas Surah tadi tanya, kata macam mana kita nak cari peguam dan macam mana peguam boleh sokong. Ada ketika kita tengok lah dalam komen kat media sosial ni ada orang yang hilang kepercayaan pada peguam dia. Itulah manusia ni berbeza-beza. Gerak kerja berbeza-beza. Kalau tanya pada saya, pertama sekali kadang-kadang ada yang kita bayar pada peguam. Contoh, dan dah tentu bila kita bayar, kita entitled ataupun berhak untuk mendapat servis. Jadi di situ kita kena membuat semakan. Contoh kita tengok dekat majlis peguam syar'i. Betul ke tidak? Ada orang yang mengaku kata peguam tapi tak ada lesen. Saya ada banyak beberapa tweet dekat ni. Dia kata dia mengaku peguam tapi end of the day tak ada, syarikat tu dah tipu dan sebagainya. Duit dah ambil. Sebab untuk peguam-peguam ni mereka perlu ada certificate of practice. Sijil pempraktisan setiap tahun perlu diperbaharui. Dan bila dia tak perbaharui 1 tahun, dah habislah, tak ada. Tapi duit ambil daripada klien. Sebab itu kena buat semakan. Kalau di majlis peguam ada semakan, untuk syar'i perlu semak juga. So syar'i ini dia pula dia tertakluk. Ada orangnya ada lesen dekat negeri Kedah, tetapi tidak ada di Kuala Lumpur misalnya. Itu kena semak. Syariah punya berbeza kan, bergantung pada tempat dan tempat. Ada exam dia waktu dia nak diterima masuk lah. Dan seperkara lagi, kadang-kadang ni kaedah senang lah. Kita rasa macam tak sedap hati lah. Sekarang ni bila ada isu-isu scam ni, kita letak nama orang tu. Contoh letak nama Nur, nama saya, dia terus meluah lah. Jadi buat semakan lah. Kalau dalam bahasa undang-undang ni, kita nak ada macam transaksi atau cooperation dengan syarikat lain, kita kena buat due diligence dulu. Kena semak dahulu perkara yang sama. Sebab kita tak nak ada mangsa-mangsa yang tertipu oleh scammer-scammer ni. Satu, sebab yelah, bila sebut yuran guaman ni melibatkan ribuan ringgit, saya buka kes dia dah berapa ribu pun, Rita. Dia tertakluk kepada kes, dia berbeza-beza. Dan charge yang dikenakan juga saya tak boleh nak sebut. So benda ni dia bergantung kan. Jadi dia tengok kepada satu, apa yang dinilai, complexity of the case. Ada kes yang straightforward, tak ada masalah, pihak-pihak kata nak bercerai, aman damai. Ada kes kejap lagi peguam yang kena viral. Peguam pening kepala, dia bergaduh dengan isteri dia, peguam viral, isteri dia viral, semua orang viral. Jadi dalam keadaan ni kompleks kan. Betul. Dan seperkara lagi ada dah, lepas kita dah lantik peguam tu ataupun kita dah buat semakan semua, tiba-tiba jiwa tu tak kena kan. Kita tak ambil tahu pula funding macam mana kan. Dah setahun dah bayar kan, tak ada khabar berita. Kita ada hak untuk tukar peguam. Ada orang dia tak tahu, dia macam ni macam je lah, ikat mati agaknya. Dia tidak. Dia boleh. Kita ada hak untuk ambil peguam lain. Tak ada masalah. Dan kalau kata contoh lain, ambil peguam lain, dan bagaimana pula pembayaran yang dah dibayar, atau adakah burn ataupun terus sambung dia dengan peguam lain? Dia sepatutnya begini. Apa servis yang diberikan? Contoh kita dah bayar, tapi servis dilakukan 50%. Dia cakap dalam rumah lah. Dah tukar kontraktor lah. Bilaan hanya 50%. Kita bayar 100%. Kita berhak untuk tuntut 50% lagi. Apa-apa servis pun sama konsepnya. Jadi dalam keadaan ni, sebab tu saya menggalakkan dia bayar jangan sekali langsam. Sebenarnya ada sekali servis lah. Dalam keadaan ni satu perkara. Yang keduanya adalah kita rasa tak masuk lah. Kita tidak berpuas hati dengan servis. Sebab servis ni bukan saja guaman, kadang kita jumpa doktor pun ada perkara-perkara yang kita rasa macam macam tu. Jadi dalam keadaan ni kita boleh tukar peguam ataupun kita boleh tuntut balik wang yang telah ekstra kita bayar tadi dah. Dan kalau sekiranya dia kadang-kadang macam ni, servis untuk saya cakap sesuai tak sesuai ni kita sendiri. Kita rasa macam peguam ni mengambil berat kan.
Dan saya juga nak maklumkan, kadang-kadang ada orang salah faham. Pukul 11 malam call peguam, 12 malam call peguam. Consultation sama pagi-pagi. Peguam pun ada. Jadi kena hormati juga masa. Ada peguam dia betul-betul lillahi ta'ala memang buat lah. Tapi kita hormati juga masa dia. Sebab dia pun ada suami, ada anak, ada isteri kan. Jadi dalam keadaan kita kena hormati. Sebab kadang-kadang macam contoh, saya pun sendiri public ni takut pada nombor saya. Sebab gitulah. Bila orang ada masalah kan, kadang dia akan call lah. Dalam keadaan ni, kalau kita nak tengok dalam kes-kes keluarga, kes-kes keganasan rumah tangga, antara cirinya saya rasa empathy lah. Kita tengok peguam tu kalau ada empathy tu, bagus. Sebab kadang-kadang dia macam ni tahu Asra. Bila melibatkan kes-kes rumah tangga, saya pernah 2-3 kali klien bawa baby dekat ni. Sebab tak ada orang nak jaga. Suami ni yang buat perangai. Jadi baby ni bawa, nak masuk dalam court, bising. Ada baby nangis pula. Polis ada. Kadang-kadang ada polis, ada court yang ada polis jaga. Jadi saya biasa datang ke mahkamah tu ada tim kan. Yang tim saya yang biasa ada anak tu, dah tolong jaga sekejap. Jadilah babysitter kan. Begitulah kita boleh cuba fulurkan betul lah. Dan perkara yang selanjutnya empathy lah. Kadang-kadang ada peguam kita cerita-cerita kat dia macam dia tak macam tu. Tak ada emosi lah. Tertakluk kepada kita bagaimana kita merasakan selesa bekerjasama atau tidak. Okey. Mungkin soalan seterusnya, kalau kita lihat berkenaan dengan ada kes di mana ibu tunggal tak tahu mereka berhak mendapat bantuan guaman percuba, adakah ini benar dan apa yang mereka boleh lakukan untuk mendapat bantuan ini? Sebab kalau kita sebut tadi, awal kita sebut pasal pro bono. Tapi pro bono ni kadang ramai orang tak tahu macam mana dapatkan pro bono ya. Dia okey, kalau kita tengok dia punya yang awal tadi saya dah sebut Jabatan Bantuan Wam. Contoh dia ada consultation, dia ada tiba-tiba tu RM10. Serendah RM10. Dia serendah RM10. Okay. Jadi dalam keadaan ni kita pergi dan mereka ada tim-tim peguam yang akan mereka sediakan. Okey. Jadi kita rasa ada requirement lah, sikit gaji semua apa. Dan seterusnya kalau macam contoh kita tengok dekat media sosial ada peguam yang kita rasa macam dahsyatnya empathy dia tinggi, saya nak minta tolong dia lah. Saya kata kalau ada keadaan yang mana kita rasa macam kita betul-betul tak mampu, nak makan pun tak mampu, kita cuba approach. Kalau dia boleh bantu, dia bantulah. Tapi dia begini tahu Mas Surah, kalau kita tak usahakan, sebab ada ketika yang saya agak kesal lah. Contoh, saya dapat satu kes. Ada anak ni didera di taskar. Wah, anak saya kena dera kat taskar semua. Okey. Itu dah selepas 3 minggu kejadian. Jadi saya tanya, ada tak buat laporan polis? Tak ada. Ada tak semak dengan JKI? Tak ada. Tahu tak macam mana nak pergi website? Tak tahu macam mana nak masuk. Saya bagi link. Lepas seminggu tu saya follow up, masih tak buat apa-apa. Kalau diri sendiri tak usaha, takkan jadi. Sebab yang nak tolong diri kita tu kita. Betul. Kalau lah kita jumpa peguam sekalipun yang baik hati nak bagi pro bono, ni pun nak ambil MML, pun buat lah. Tak boleh juga. Sebab kes kita. Sebab tu kadang-kadang orang pun penat dengan kita lah. Jadi kita kena sama-sama usaha lah. Okey Puan, kalau ini berkenaan dengan lain sikit lah. Kalau kita lihat ini, kata program Kasih Nita ni berkenaan dengan ilmu perundangan dan juga keuangan. Keuangan pun kita relate juga. Bagaimana situasi seorang ibu tunggal yang berhadapan dengan isu masalah harta pusaka yang terpaksa orang kata bergaduh dengan mertua dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sebenarnya pusaka dia dalam Islam ni berbeza. Sebab kita kena pergi melalui syariah bukan sivil. Dan ada kalau kita lihat ada satu kes yang mana isteri ni tadi berlaku kematian pada suami, mertua fight kepada faraid. Sedangkan kita tahu kalau hibah ni tak perlu difaraidkan. Bagaimana mungkin step-step yang boleh kita bantu kepada wanita yang kehilangan suami yang mungkin ada masalah dengan harta pusaka suami itu tadi? Okay, Mas Rai, saya ulang balik. Yang pertama sekali adalah strategi waktu kehidupan. Bukan saya kata kadang-kadang benda ni tabu tau. Bila kita nak cakap abang nanti awak tolong ni awak buat hibah lah. Awak ni berkira sangat. Itulah apa jadi. Tapi mati itu pasti. Kan? Jadi dalam keadaan ni pula ada perkara-perkara yang kita hibahkan. Bila kita beli insurans, dan kita nak atur kan. Bila kita meninggal, anak-anak kita tetaplah bersekolah, rumah ni tetaplah boleh dibayar dalam keadaan tu. Jadi dalam keadaan ni, suami isteri ni kena ada satu praktis waktu ketika kehidupan ni. Sistem final, bulan-bulan bayar berapa, beli rumah atas nama suami. Contoh, isteri pun ada bayar 50-50. Tapi tak ada documentation. Situ satu sistem suatu perkahwinan. Yang keduanya, wanita ni dia sebenarnya yang pertama sekali saya selalu nasihat ilmu. Ilmu tu sangat penting. Kalau tak ada ilmu tak berjalan semua. Contoh saya bagi contoh.
Ada orang faham harta sepencarian ni bila berlaku kematian. Sebenarnya ni salah faham. Harta sepencarian selepas berlaku kematian tu satu hal. Betul. Waktu kehidupan suami nak kahwin dua. Okay, so bila suami nak kahwin dua, harta sepencarian tu dah boleh dituntut. Dia ada section-section dia. Ini di bawah undang-undang syariah. Jadi dalam harta sepencarian tu, kenapa mahkamah benarkan permohonan harta sepencarian sewaktu suami masih hidup, dia nak kahwin dua? Sebab untuk mengelakkan kekeliruan. Rumah ni dah beli sama-sama. Katalah kahwin tahun 2020. Rumah beli sama dengan suami atas nama berdua. 2025 suami nak kahwin baru. Dah jadi faraid dia. Dia tak ambil tindakan, tak ambil. 2030 suami meninggal. Isteri yang kedua kata, Faraid. yang ni faraid. Pasal duit yang pertama. Jadi sebab tu ilmu tu penting. Kalau dah tahu ni, boleh rupanya. Dan boleh masukkan permohonan. Dan seterusnya adalah strategize. Kadang-kadang manusia ni buat apa tau? Buat dulu. Kita langgar dulu, fikir kemudian. Tak boleh, kita kena ada strategi. Itu saya cakap tadi, ada AI kan? Bagi cakap AI. Saya ada satu situasi, saya begini. Tapi saya nak tekankan juga, AI ni pada ketika ini ada perkara yang tak boleh percaya. Kadang-kadang dia nak sedapkan hati kita. Betul. Tapi kita kena strategize kan. Okey, sekarang berlaku kematian. Suami ada harta satu rumah, harta sepencarian. Ini saya nak tutup harta sepencarian. Saya juga ada satu dokumen hibah. Jadi saya nak panggil ahli keluarga bermesyuarat. Ini ada dokumen hibah dan saya akan laksanakan hibah ni melalui deklarasi hibah dekat mahkamah. Dan keduanya, ini adalah harta sepencarian. Saya akan tuntut harta ini. Ini adalah baki berapa suami saya boleh difaraidkan. Harta suami saya yang boleh difaraidkan. So dalam keadaan ni kita dah tahu tau satu-satu. Dah strategi tu baru kita laksanakan. Kita nak buat apa sekarang? Kita nak pergi buat deklarasi hibah kalau ada orang cabar. Ataupun ada seorang kata, tadi kita tak tahu hibah ni. Siapa yang saksikan semua apa? Okay, contoh. Dan seterusnya adalah harta-harta dia yang macam contoh tadi. Ada insurans. Insurans pula sekarang ada macam-macam structure. Betul. Okay, contoh kita ada buat simpanan ASP. SP pula ada hibah juga. Semua ni kena tahu tau. If ada kes yang datang dekat saya, waris tak tahu harta arwah ada banyak mana. Dia tak tahu tanah kat sana, dia tak tahu. Yang arwah pula tak nak cerita. Masa kehidupan. Masa kehidupan dia tak nak cerita. Dan lebih teruk lagi ni kalau orang-orang lama. Dia pergi beli hartanah ni, aku bayar dekat kau, tapi hartanah tak transfer. Yang orang sana tu memang nak transfer, meninggal pula. Lepas tu yang kita ni nak menuntut, kita cakap, hari tu abah awak dengan abah saya, dia berjual beli, kita tak tahu. Berdasarkan dokumentasi, ini adalah harta bapak saya. Sebab tu, bila waktu kita hidup ni, janganlah rahsia-rahsia kan. Kadang orang merahsiakan perkahwinan kedua, ketiga kan. Harta ni jangan rahsiakan, dia akan bawa masalah. Sebab kita ni kalau mati, orang Islam kita tak nak ada beban hutang. Hutang tu lah benar. Dah selesai dah. Okey. Mungkin apakah perkara yang perlu dilakukan kepada orang Islam ni? Saya minta pendapat Islam yang beragama Islam terlebih dahulu. Mungkin sebab mereka ada peguam sivil juga. Ada juga peguam syariah. Jadi mana yang mereka perlu tuju dulu kalau berkenaan dengan isu harta pusaka ni? Sebab kadang-kadang ada juga klien-klien ataupun orang kita jumpa, kita cerita pasal syariah ataupun berkenaan dengan hibah, dia tak apa. Saya dah ada peguam saya sendiri. Tapi tak tahu peguam tu handle kes apa. Sebab kadang-kadang kita sebut peguam ni ada yang pakar gigi. Contoh kalau doktor ada pakar gigi. Doktor ni ada pakar tulang. Tak sama, peguam tu pun sama juga. Ada spesifik pada mungkin lebih kepada civil. Dia kurang pada syariah. Jadi bagaimana pun nak orang kata nasihat jugalah kepada orang di luar sana supaya bertemu dengan peguam-peguam yang betul sebenarnya. Supaya mereka tak kehabisan duit, tak kehabisan tenaga dan akhirnya kes tu tak berjalan sampai ke belas-belas tahun baru akhirnya settle. Okay, tadi Mas Fah ada sebut yang ada kes hibah. Betul. Sekejap pergi mahkamah syariah. Betul. Pergi civil sebenarnya. Okay. Jadi sekarang ni kita kena tahu ada peguam dia berdaftar secara syar'i, dia pun peguam sivil. Maka kita boleh guna servis yang sama untuk berdua-duanya. Ada juga dia hanya syariah saja. Sivil dia tak buat. Ada juga sivil saja syariah tak buat. Itulah kena tahu firm tu macam mana, firma tu macam mana. Seterusnya kita kena tengok kawasan tindakan. Kawasan tindakan untuk mahkamah syari'i ni dia fokus kepada hak penjagaan anak, isu perceraian perkahwinan, pewarisan harta. Okay? Dan isu-isu yang macam putus tunang. Tapi dia tidak boleh selangkah lebih. Yang mana contoh, dalam putus tunang tu, si tunang tu pergi tampar muka. Dia nak tuntut yang kecederaan muka. Itu tak ada. Dia bidang kuasa syari'i ni, dia terikat kepada isu-isu
yang saya sebutkan tadi itu dalam kalangan orang Islam. Sivil ni dia lebih luas lagi. Yang tadi yang dah pergi tampar tadi tu. Okay. Jadi dalam keadaan ni boleh tuntut. Jadi kita kena kenal pasti apa yang kita nak tuntut. Kalau isu harta semenjarian, maka syariah. Isu nafkah tak bayar. Suami ni dah bercerai, nafkah anak tak bayar, masa kehidupan pun, masa bersama pun tak bayar, itu mahkamah syariah. Berlaku kematian, faraid, hibah, itu adalah isu syariah. Tapi kalau timbul isu-isu yang satu deklarasi pembatalan perjanjian ke, isu-isu yang suami ni, contoh suami ni dah berhutang keliling pinggang, letak atas nama kita, lepas tu bercerai, dia cabut lari. Kita nak pulang kan, saya dah bayar ni dekat 200,000 dekat orang-orang lain. Saya nak 200,000. Itu civil. Ni kalau saya cakap ni susah juga. Apa pun dia cakap kan. Dia sebenarnya benda ni ialah kita dapatkan konsultasi. Macam tadi Surah kata, ialah doktor pun ada doktor gigi, ada doktor ni. First kali kita jumpa doktor gigi saya ni ada masalah. Macam mana saya nak buat? Okay. Jadi doktor akan carikan solution. Sama juga dalam kes-kes ni, bila saya sebut tadi mungkin ada orang macam masih saya tak faham. Mungkin ada juga setuju tak? Mungkin ada juga segelintir peguam yang mengambil kesempatan. Contohlah dia kata, saya ni peguam civil, tapi yang bertemu ni ada masalah syariah. Oh, saya boleh buat. So saya ada kes yang mana yang saya kenal lah, nak dapatkan surat kuasa mentadbir tu sampai ke 17 tahun, tapi duit dah habis 200,000. Sebab dia bergantung kepada modal berapa kos nilai harta semasa kan. Jadi macam tu pun susah juga poin Rita pada isteri. Pembetulan tadi dia bukan sebenarnya charges tu bukan bergantung pada harga semasa tau. Sebenarnya yang charge yang sebenarnya adalah complexity of it. Hours berapa banyak. Kalau sebab ada setengah macam contoh ada firm yang dia pakai clocking hour 1 jam 2 jam menyediakan dokumen-dokumen ni. Jadi dalam keadaan ni sebab tu lah yang sangat-sangat penting adalah kita buat due diligence. Kita masuk dalam internet, kita letak nama, tanya komen. Bila kita rasa tak sedap hati, kita tanya dulu komen. Sebab kalau kita Google sekarang memang ada kes peguam dalam buruan. Hari tu ada kenyataan dia beberapa tahun dulu 21 peguam dalam buruan. Mereka ini telah menyalahgunakan kedudukan dan kuasa serta amanah yang diberikan. So jadi dalam keadaan kita tak nak jadi orang yang tertipu. So betul ada kes-kes bukanlah saya peguam, tapi saya tidak boleh nafikan ada fakta yang ada peguam yang menyalahgunakan client's account. Duit penjualan rumah contoh 3 juta dah masuk, peguam lari. Warga tua ada kes. Warga tua ni melupa, padahal dia ingatkan duit tu bila dia dah jual rumah untuk dia buat duit. Yelah, di hari tua, mana nak bercuti, lain sama-sama, mana nak masuk hospital ataupun hak penjagaan, habis. Okay? Jadi dalam keadaan ni, saya nasihatkan sangat-sangat, tolong buat due diligence ataupun sekarang ni, media sosial, internet adalah satu sumber yang sangat-sangat membantu itu. Kalau dulu, contoh, kita nak pergi satu restoran, rasa nak makan nasi Minang lah, tapi kita tak tahu kat mana. Betul tak? Jadi kita pun kena cari secara manual. Dulu saya ingat lagi, waktu saya nak buat kajian kes ke apa ke kan, masa tu law journal ni masih tak bagus sangat dalam carian ni. Kita kena pergi physical dekat library, kita kena buka satu-satu. Jadi dalam keadaan ni bila kita ada senjata kat tangan kita tu, telefon kita semua apa, kita buat carian due diligence, okay? Dan saya kata nak bayar duit tu jangan peguam minta gini terus. Macam tu, buat semak. Okey, Puan Zafita, kalau kita lihat berkenaan dengan ibu tunggal, apa yang mereka perlu lakukan ataupun menghadapi perbicaraan mahkamah? Ada beberapa dokumen yang perlu disediakan, misalnya contoh bukti ataupun transaksi yang disediakan supaya mereka lebih bersedia. Sebab kadang-kadang isu keganasan rumah tangga ni bila berlaku lebam-lebam dan sebagainya, tak nak ambil gambar ataupun transaksi yang digunakan untuk renovate rumah misalnya. Contoh nama rumah suami, tapi renovation isteri yang gunakan duit, tapi akhirnya menuntut susah. Bagaimana sebenarnya? Apakah step dia dan dokumen tersebut perlu tak disimpan dan sebagainya? Kalau kita tengok dalam situasi, dokumen-dokumen ni sebenarnya penting apabila tuntutan harta ataupun contoh kita ambil harta sepenjarian. Ada situasi suami yang bekerja, isteri suri rumah. Orang tanya, habis tu isteri ni tak boleh tuntut harta sepenjarian ke? Ada kes dekat mahkamah, memang mahkamah benarkan. Tetapi dia tengok apakah sumbangan isteri di dalam struktur keluarga tu. Maksudnya suami pergi sekolah, isteri lah selaku mak, masak, jaga anak, semua ajar anak mengaji.
Jadi dalam keadaan ni dia ada pembahagian dia. 50% ke 40% ke tertakluk. Jadi sebenarnya itu yang penting, kena ada dokumen-dokumen ni. Ada juga keadaan yang mana rumah atas nama suami, isteri sumbangkan. Jadi resit bayaran tu kena ada. Dan satu lagi, jadikan praktis. Kita kan ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada macam-macam kan. Simpan. Hantar. Dan buat kalau boleh ada Excel ke apa, contoh. Jadi sumbangan isteri ni kena tahu apakah yang telah disumbangkan. Itu satu perkara. Yang keduanya adalah contoh, suami ni dia nak jadikan isteri tu proxy saja. Yang suami pula. Okey, dia kata apa-apa pembayaran daripada saya, isteri. Sebab kadang-kadang kita fokus kepada isteri, ada situasi yang mana mungkin suami yang bagi. Jadi dalam keadaan ni kalau ada documentation dah sangat cantik. Seterusnya ada juga keadaan yang mana suami ni dia ada tabiat pukul. Yang isteri ni pun sungguh-sungguh dah nak buat rampung polis. Yelah, pada ketika itu hati masih sayang. Khairat sepatutnya jenayah. Kita dah buat laporan polis. Kadang-kadang buat laporan polis lepas 4 hari baru buat. Bengkak tu dah hilang. Jadi dalam keadaan ni tolong tangkap hamba lah. Sekurang-kurangnya ia boleh menjadi pembuktian sivil untuk kita tuntut di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga Seksyen 10. Sebut berkenaan dengan file tadi, dokumen dan sebagainya, transaksi. Mungkin dah selepas 10 tahun ni Puan Zarita. Tapi mana nak ingat, recall semua-semua sebab keganasan rumah tangga berlaku selepas 10 tahun. Yang kita dah bayar semuanya, transaksi resit semua hilang. Bagaimana? Dalam situasi itulah masalahnya. Bila kita tak buat dokumentasi yang seawal mungkin. Dalam keadaan ni yang mungkin boleh membantu kita buat surat akut sumpah lah, tapi masih dipertikaikan. Maka saya nak pesan, kalau nak buat dokumen biar sekarang. Ada juga situasi yang mana waktu dalam tempoh penceraian suami ni tularkan kita pula. Ada situasi bergaduh tak puas hati, viral kan. Kat sini kena ada screenshot seperti mana yang kita nak ambil tindakan. Mudah nak faham macam ni tau Mas Surah. Kita letakkan diri kita dekat mahkamah, kita letakkan diri kita dekat hakim. Ada 2 orang yang datang nak cerita. Kita kata kita dah bayar, suami kita kata tak ada. Jadi sekarang ni macam mana kita nak bagi hakim tu percaya? Apa bukti yang nak kena ada? Kita kata suami kita ni dah pukul kita. Hari tu report polis tak buat. Kita kena simpan gambar atau video lah. Hari ni pada 20 hari bulan berapa saya telah dipukul di muka, saya tidak dibenarkan keluar. Buat video. Dan seterusnya yang tular ni lah. Dia sakit hati sebab dia dah bercerai, lepas tu dia nak tularkan kita. Dan tambah pula untuk wanita ni dia ada section khas tau, di bawah section 4 Akta Fitnah 1957. Sekiranya seorang wanita ini difitnah dari segi keaiban dan kehormatan dia, boleh ambil tindakan. Jadi kita nak bagi mahkamah pula faham, dia ni mengaibkan saya sebagai seorang wanita. Dia kata saya ni wanita curang. Apalah. Mana screenshotnya? Mana komen orang kat bawah sama-sama mengecam kita? Di dalam keadaan ni macam saya kata, mudah nak faham beginilah. Letakkan diri kita dekat tempat hakim. Nak percaya cerita bekas suami ke nak percaya cerita kita? So itu saya kena ada dokumen tu. Baik. Mungkin sebelum kata-kata terakhir yang mungkin Puan Zarita boleh kongsikan, adakah peluang untuk ibu tunggal mendapatkan sokongan lebih daripada NGO atau badan-badan lain dalam membantu mereka menghadapi proses undang-undang yang kompleks ni? Sebab kalau kita lihat sebenarnya ramai je dekat luar sana, selain daripada kita dapat bantuan daripada kerajaan yang ada juga bantuan daripada NGO yang di luar sana membantu ibu-ibu tunggal. Mungkin bagaimana Puan Zarita? Sebenarnya kan itulah saya kata sistem perundangan di Malaysia ni, satu sistem perundangan, satu sistem kat Malaysia ni terlalu banyak. Cuma kita ni tak kisahlah ibu tunggal ke siapa ke yang masih berumah tangga dimangsakan ke, kita yang kena berani dan usahakan sendiri. Jadi tadi saya dah sebut ada skor wajah, Persmanita, saya dah sebut Nur, Tanda Nur, semua saya dah sebut. Sebenarnya kat Malaysia ada banyak, kita ada awam, kita ada WAO, kita ada macam-macam. Cuma cuba cari dalam internet tu dan mereka ini akan bagi sistem sokongan. Malahan ada NGO yang kecil-kecil ni di kawasan tempat kita tu, kadang-kadang dia bagi support system tau. Satu, kita dah selesaikan kes kat mahkamah. Satu, orang ni dah bekas perasaan kita telah dituduh di bawah kesalahan jenayah. Tapi kita nak support system, nak kehidupan tu. Kadang-kadang kita nak kawan, nak bersembang. Mereka disediakan kelas menjahit supaya kita tak ada dalam emosi yang ada orang yang mengalami MDD. Maknanya depression disorder, major pula tu. Ada orang yang mengalami situasi anxiety sebab dah keluar daripada perkahwinan toksik ni. Jadi kadang-kadang dia perlukan support system, kawan nak sembang, dan kadang-kadang kita perlukan macam ada hero punya figure, heroine punya figure. Kakak tu hari tu pun dah bercerai juga, lagi teruk dia kena. Tapi tengok macam mana dia survive. Role model. So dalam keadaan ni tolong
kita ni sebagai wanita ni dia kena satu ada effort, kedua ada strategi, ketiga kalau dua ni ada, okey lah, dah buat kajian-kajian, okey lah, tutup buku tidur. Tak boleh. Tak ada tindakan, kena ada action. So begitulah nasihat saya, okey, untuk wanita teruskan perjuangkan hak anda. Okey, ilmu tu penting. Tapi ilmu tanpa tindakan tu tak ada makna. Tapi sekejap, saya ada satu lagi last soalan. Tadi kita bercerita tentang hutang dan sebagainya. Saya lupa nak tanya soalan berkenaan dengan bagaimana kes yang digantung tak bertali ni. Sebab kalau kita lihat ramai yang ada a few case yang yalah menjadi isteri yang sangat setia, taat, tapi akhirnya digantung tak bertali bertahun-tahun. Jadi apakah tindakan mereka yang sewajarnya selain kata-kata pergi ke peguam dan sebagainya? Mungkin ada tak nasihat daripada Puan Zabita supaya mereka ni sebenarnya kadang-kadang tiada keberanian untuk berkehadapan. Sebab kadang-kadang kita dah bagi jalan, semua dah ada dah ni. Tapi nak ke depan tu sendiri, masalah diri sendiri. Bagaimana Puan Zabita? Kekuatan Dia macam ni Mas Surah. Ada orang call saya bila dia cerita masalah rumah tangga. Soalan, Puan, saya patut cerai ke tidak? Saya tak akan jawab soalan tu. Sebab saya tak tahu struktur dia atau sejarah dia semua. Saya akan tanya diri Puan sendiri. Puan yang tahu. Tapi nasihat saya, sama ada klien ke, ada kawan-kawan saya juga. Kadang-kadang dalam situasi dah hamba, tak ada perasaan. Suami pun dah tak jumpa adik isteri kedua, dah tak jumpa berbulan-bulan. Jadi dalam situasi ini, saya cakap dengan orang satu benda. Okay? You cannot open a new doors kalau you tak tutup, close the previous door. You macam mana nak buka chapter baru bila chapter kehidupan lama, babak kehidupan lama you tak tutup lagi. Jadi kita nak melangkah ni, sebenarnya kita kena fikir, okay, 5 tahun dari sekarang kita kat mana? Adakah kita dalam situasi yang sama? Duduk tunggu suami balik ke tidak, semua hampa. Adakah kita dalam situasi yang tak happy? Sebab ingat kitaran hidup kita ni sedasar dah 3 jam dah 35, dah 45. So bila kita patah balik, kita tengok media sosial kawan lain macam happy semua, apa life kita macam mana. Fikirkan tentang diri sendiri. Itu saya kata alhamdulillah ada kes-kes yang saya memang tak berani cakap cerai tak cerai, itu hak mereka ataupun nak ambil tindakan ke apa. Saya hanya mampu bagi nasihat apa perlu diambil. Ada kes-kes yang mana bercerai, jumpa suami yang baru ni, alhamdulillah kehidupan lebih baik. Jadi dalam keadaan ni kalau kita tak henti kan, kalau kita memilih untuk ada dalam situasi toksik tersebut, jangan heranlah lagi 5 tahun pun perkara yang sama akan berlaku. Baik, terima kasih kepada Puan Zabita. Ini adalah orang kata perkongsian dan pencerahan yang sangat baik oleh Puan Zabita. Mungkin insyaAllah kita akan ada segmen seterusnya kalau diberikan kesempatan. Dan sebenarnya pencerahan pada hari ini bergantung tentang hak-hak ibu tunggal dan proses perundangan. Dan hari ini kita belajar bahawa ibu tunggal bukan hanya perlu berdepan dengan cabaran hidup mereka seorang diri, tetapi sebenarnya mereka berhak untuk melindungi hak mereka melalui proses undang-undang yang adil dan betul seperti yang Puan Zabita katakan tadi. Dan semoga perkongsian hari ini akan memberi semangat kepada ibu-ibu tunggal di luar sana untuk berani menuntut hak mereka tanpa rasa takut atau terpinggir. Saya Masya Malak, ini Suara Kasih Podcast. Teruskan bersama kami untuk episod akan datang di mana kita akan terus memberi inspirasi dan memperkasa ibu tunggal. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.